menolak sebarang tindakan kumpulan tertentu dalam asasi manusia di negara barat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada rakan-rakan sekalian. Saya Siti Afifah binti Wani daripada kumpulan 3. Assalamualaikum, nama saya Naili. Hai, saya Tasha. Nama saya Kurato Aini Zarifah. Hai, saya Alisa. Hai, nama saya Putri Nur Alia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada rakan-rakan sekalian. Sebelum memulakan pembentangan, saya akan perkenalkan tajuk kami iaitu LGBT. LGBT adalah singkatan daripada lesbian, gay, bisexual dan transgender. LGBT kini menjadi perhatian di Malaysia kerana ia dianggap bercanggah dengan nilai agama, moral dan budaya negara. Pihak kerajaan juga menegaskan bahawa isu ini serius kerana boleh memberi kesan kepada masyarakat, khususnya dari aspek identiti dan jati diri. Namun, fenomena LGBT tidak hanya berlaku di Malaysia sahaja. Di negara barat, komuniti ini semakin diterima, manakala di negara Asia, ia masih dianggap sensitif kerana faktor agama dan adat yang kuat. Perbezaan ini menunjukkan bagaimana budaya mempengaruhi tahap penerimaan masyarakat terhadap LGBT. Oleh itu, memahami isu ini penting supaya kita dapat menilai pengaruhnya dan memastikan nilai yang kita pegang tidak mudah terjejas oleh perubahan sosial semasa. Apa itu sebenarnya LGBT? L bermaksud lesbian, di mana individu yang mempunyai tarikan seksual terhadap wanita lain. G, gay, lelaki yang mempunyai tarikan seksual terhadap lelaki lain. Bisexual pula merujuk kepada individu yang mempunyai tarikan seksual terhadap kedua-dua jantina. Manakala transgender pula bermaksud kepada individu yang mempunyai jantina yang berbeza dengan jantina yang ditentukan sewaktu lahir. Seterusnya, apakah pula sejarah LGBT di Malaysia dan di global? Di global, LGBT ini telah dikesan seawal abad 20-an. Ini telah dibuktikan dalam laporan Wolfenden yang telah diketuai oleh Sir Wolfenden sendiri. Seterusnya, rusuhan Stonewall yang berlaku pada 28 Jun 1969 telah membuatkan terwujudnya organisasi seperti Gay Liberation Front dan tercetusnya perarakan tahunan iaitu Pride Parade. LGBT di Malaysia pula bermula dengan kewujudan Pondan dan Makyah pada tahun 1980. Oleh itu, pada 13 Disember 1989, Majlis Raja-Raja telah menfatwakan bahawa LGBT ini merupakan suatu perlakuan yang haram untuk diamalkan. Selain itu, LGBT ini merupakan suatu jenayah di bawah sistem undang-undang di Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah. Jenayah ini telah diperuntukkan di bawah Seksyen 377A, 377B dan 377C Kanun Kesiasaan. Kini, saya akan membincangkan kesan isu LGBT terhadap pelajar dari segi pengetahuan. Pendedahan maklumat yang tidak tepat di media sosial tanpa bimbingan ilmiah dan agama akan menyebabkan pelajar sukar untuk membezakan antara fakta saintifik, norma sosial dan pandangan agama. Seperti peribahasa, kalau tiada angin, masakan pokok bergoyang. Jelaslah bahawa pengaruh persekitaran memberi kesan tinggi terhadap pembentukan pemikiran mereka. Situasi ini juga membawa kepada salah laku dan pelanggaran undang-undang. Sebagai contoh, isu di mana 2 pelajar IPT yang ditangkap kerana memiliki gambar dan video lucah sejenis. Oleh itu, pihak berkuasa perlulah memperketatkan penguatkuasaan melalui Akta Komunikasi dan Multimedia serta peranan ibu bapa dan sekolah dalam memperkukuhkan pendidikan nilai murni dan membuat pemantauan berterusan kerana melentur bulu biarlah dari rebungnya agar sahsiah pelajar dapat dibentuk dengan teratur dan lebih berkesan. Seterusnya, kesan LGBT terhadap pelajar dari segi amalan. Antara kesan yang ketara iaitu perubahan gaya hidup dan identiti. Hal ini di mana pelajar mula meniru perlakuan dan pemakaian yang bercanggah dengan norma masyarakat serta menganggap perkara itu normal. Bukan itu sahaja, amalan ini membawa kepada pengabaian nilai agama dan fitrah. Mereka lebih mengutamakan kepuasaan diri dan hawa nafsu sehingga mereka lalai terhadap tuntutan agama. Kesan negatif ini perlu diambil tindakan segera agar masalah ini tidak berleluasa. Oleh itu,
ibu bapa perlulah memainkan peranan penting dalam memantau penggunaan media sosial anak-anak serta memberi kefahaman tentang maruah diri dan batasan agama agar mereka tidak mudah terpengaruh dengan tingkah laku yang merosakkan diri mereka. Dari sudut emosi pula, pelajar menghadapi konflik identiti dan jati diri kerana isu LGBT bercanggah dengan nilai agama dan sosial budaya di Malaysia. Pergerutan ini membawa kepada tekanan emosi, menjejaskan akademik pelajar dan berisiko untuk disisihkan oleh masyarakat. Selain itu, pelajar mengalami risiko menghadapi masalah kesihatan mental yang tinggi akibat percanggahan dengan norma masyarakat. Tekanan emosi yang kronik serta isolasi sosial memburukkan kemurungan, justru mendorong kepada mencederakan dan membunuh diri. Berdasarkan laporan Secretary's Task Force on Youth Suicide, golongan gay mempunyai kecenderungan untuk membunuh diri 2 hingga 3 kali lebih tinggi berbanding golongan heteroseksual. Kesimpulannya, pihak institusi perlu memperbanyakkan program pembinaan jati diri dan sesi kaunseling. Ibu bapa pula perlu menerapkan empati dan menghentikan diskriminasi kepada pelajar serta memberi sokongan emosi yang membangun. Masyarakat perlu menyediakan persekitaran yang selamat bagi membimbing pelajar kembali ke fitrah mereka. Dari sudut pengalaman, kesihatan pelajar akan terjejas. Pelibatan pelajar dalam aktiviti seksual songsang meningkatkan risiko terhadap jangkitan STD, HIV, AIDS, sifilis dan kencing nanah. Menurut kajian, peramal homoseksual adalah penyumbang tertinggi dalam statistik yang dijangkiti HIV. Seterusnya, pelajar akan mengalami konflik dengan nilai agama dan norma masyarakat. Hal ini kerana agama Islam menganggap perbuatan LGBT songsang, haram dan melanggar undang-undang syariah. Pelajar berisiko kehilangan sokongan keluarga, disisihkan dan dikenakan hukuman undang-undang. Pertubuhan Kerajaan Islam tidak mengiktiraf hak golongan LGBT yang tidak mempunyai dasar perundangan di dalam undang-undang antarabangsa. Kesimpulannya, pihak institusi perlu mengukuhkan pendidikan agama dan moral serta menawarkan sesi kaunseling kepada pelajar. Selain itu, melaksanakan kempen kesedaran tentang bahaya STD, HIV, AIDS serta menyediakan khidmat saringan kesihatan. Kami telah melakukan kajian berkaitan aktiviti LGBT di sekitar Fakulti Sains Gunaan menggunakan medium Google Form dan mendapat seramai 102 orang responden. Dalam kajian kami, terdapat 4 bahagian penting dalam melakukan kajian berkaitan aktiviti LGBT di Malaysia, iaitu pengetahuan am berkaitan LGBT, punca berlakunya aktiviti LGBT, kesan perbuatan LGBT dan akhir sekali cara untuk menangani perbuatan LGBT. Pada bahagian pertama, pengetahuan am. Majoriti responden mengetahui bahawa perbuatan LGBT adalah bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini demikian kerana perbuatan lesbian, gay, bisexual dan transgender adalah bertentangan dengan fitrah semula jadi manusia di mana lelaki akan berpasang-pasangan dengan perempuan dan sebaliknya. Kemudian, majoriti responden sangat tidak bersetuju bahawa aktiviti LGBT wajar diterima sepenuhnya walaupun ianya sebahagian daripada hak asasi manusia. Hal ini demikian kerana perbuatan LGBT ini akan membawa pelbagai kesan buruk bukan sahaja terhadap individu, malah masyarakat dan negara. Pada bahagian kedua, punca aktiviti LGBT. Majoriti responden sangat bersetuju bahawa pengaruh persekitaran dan kurangnya didikan agama merupakan punca berlakunya aktiviti LGBT. Hal ini demikian kerana persekitaran merupakan hal utama dalam pertumbuhan kanak-kanak. Mereka memerlukan keadaan yang positif dan selamat untuk membesar. Namun, majoriti responden sangat tidak bersetuju bahawa faktor genetik memainkan peranan dalam punca berlakunya perbuatan LGBT. Hal ini demikian kerana tiada kajian saintifik di mana genetik lesbian dan gay berada di dalam badan mereka. Pada bahagian ketiga, kesan berlakunya perbuatan LGBT. Majoriti responden sangat bersetuju bahawa aktiviti LGBT akan menjejaskan nilai moral masyarakat dan menyebabkan penyakit berbahaya seperti Human Immunodeficiency Viruses (HIV). Hal ini demikian kerana perbuatan LGBT adalah perbuatan songsang dan tidak selaras dengan biologi manusia di mana persenyawaan berlaku antara ovum dan sperm. Majoriti responden sangat tidak bersetuju bahawa aktiviti LGBT akan mengancam institusi perkahwinan lelaki dan perempuan. Hal ini demikian kerana dengan adanya institusi keagamaan di Malaysia, perkahwinan sejenis tidak akan berlaku sama sekali kerana pegawai agama perlu mengesahkan perkahwinan antara lelaki dan perempuan. Pada bahagian terakhir, cara menangani aktiviti LGBT di Malaysia.
Majoriti responden sangat bersetuju bahawa cara untuk menangani aktiviti LGBT adalah dengan menerapkan pendidikan agama dan moral sejak kecil. Hal ini demikian kerana agama merupakan penunjuk dalam kehidupan dan perbuatan LGBT sangatlah tidak bermoral. Majoriti responden sangat tidak bersetuju bahawa aktiviti LGBT dapat ditangani dengan rawatan, kaunseling dan psikologi. Hal ini demikian kerana seseorang tidak akan berubah sekiranya mereka tidak ingin mengubah diri mereka sendiri. Sekian sahaja laporan kajian daripada kami. Kesimpulannya, daripada apa yang telah disampaikan oleh ahli kumpulan saya telah menunjukkan bahawa LGBT menjadi perdebatan yang kompleks di antara masyarakat serta kerajaan, terutama apabila ia melibatkan aspek agama, nilai dan juga moral. Di Malaysia, ia merupakan negara yang berpegang kepada agama Islam sebagai agama persekutuan. Oleh itu, kita dapat lihat bahawa di Malaysia, masyarakat menolak normalisasi dan juga perbuatan LGBT ini. Namun, terdapat segelintir daripada masyarakat Malaysia telah mengamalkan LGBT ini secara harian. Manakala di negara barat, ia menjadikan LGBT sebagai norma baharu yang diraikan dalam kalangan masyarakat serta kerajaan sendiri. Sebagai contoh, sejak sedekat yang lalu, Brazil telah mengiktirafkan LGBT. Oleh itu, generasi muda perlu memastikan keseimbangan antara prinsip dan pegangan agama serta hak asasi manusia wujud di dalam negara bagi mewujudkan komuniti yang harmoni serta inklusif. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.